Hak ni boleh buat contoh molek kalau bahasa buat dalam negara kita lebih molek dah kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela Sansan Masa yang Sikat. Hari ni saya nak sapa di segi keluar negara, iaitu une-une, iaitu jaga budak tu sewi main social media. Tu sewi masuk dalam social media. Di segi negara Denmark. Dia prakat, dia istihar tu be matakan ham dek ayu tanpa 15 ปี. Kalau rasa budak tak sapa umur 15 kau saat ni tu, tak boleh masuk dalam social media. Dia koci, dia tak sewi mai. Sebab apa dia kak? Sebab dia kata apabila budak kau saat ni tu tak sapa 15. Kalau rasa masuk media, masuk social media kau saat ni tu, dia ada tak molek banyak. Di segi budak tak sapa ni belah. Sebab fikir dia kau saat ni tu, kalau masuk media kau saat ni tu, wakwi benar tak molek banyak. Di segi mak tekan hak dia tu lebih molek lah. Dia kata untuk jaga budak-budak ke sana tu, terwa mak tekan kem nguat. Di segi dia tu baik istihar, tu baik masa sekarang ia wacon tak siapa 15 tak leh mai. Di segi fak dia nah ya atau fak dia tu make wak pentingnya di segi budak-budak. Dia make wak pentingnya di segi ni. Anak yang tak tepat kita tak ada wak penting sikit apa. Anak masa sekarang anak kita halus-halus tu duk boleh main telefon dah, duk boleh main terosak dah. Nak ya tu mata sikit lagi budak-budak masa sekarang duk main terosak tu setengah tu tak nampak dah, ada dah duk buat berita dah dalam negara Thai kita ada boleh timur. Dalam negara Thai kita tu duk timur banyak dah. Ada setengah tu budak main terosak tu haki tak boleh kecek. Setengah budak tu main terosak tu haki tak boleh kecek bahasa kita. Bahasa kecek pe manusia tu tak boleh kecek. Iaitu kecek bahasa terosak tu. Kuing bahasa terosak tu. Tu setengah. Setengah lagi mata ke saat ni tu punah. Mata juling ke, mata buta ke, nak yak tu banyak nak yak tu wak wib dorak banyak. Wak wib jadi masalah banyak. Tetapi tak ada tu be une-une larangnya di segi kod mai, di segi une dalam negara Thai kita. Kita tengok contoh dalam negara Denmark ke saat ni, hingga sampai 15 baru nak boleh main social media. Kalau rasa kita tengok une-une tempat demo wak pentingnya di segi budak-budak. Kita tu asal lagu mana di segi une tempat demo dengan une tempat kita. Tera kita pakak kosi komen tengok lagu mana, fak kita nampak lagu mana, fikir tempat teh kita, fikir fak kita. InsyaAllah.